Doktor pulang ke rumah dan mendapati pemandangan yang mengerikan. Pengasuh itu bukan sahaja diikat. Lihat skrin pengawasan sekali lagi. Wanita saya sendiri sedang bersetubuh dengan lelaki botak. Doktor datang ke tempat kejadian dengan marah. Tengok perempuan dengan muka tak bersalah. Dia menyinari kepada botaknya dengan dua tembakan. Tetapi mereka berdua berlagak seolah-olah tiada apa yang berlaku. Malah, ada rahsia mengejutkan yang tersembunyi di sebaliknya. Wanita itu baru sahaja pergi membeli belah dengan pengasuhnya hari ini. Rakan doktor yang sudah lama tidak bercakap dengannya datang ke rumah. Dia menunjuk ke arah lelaki yang hilang dalam surat khabar. Ya, dia telah diubah oleh doktor sendiri 6 tahun lalu. Rakan-rakan menasihati doktor supaya menyerah diri, tetapi dia terus mengeluarkan pistol biu-biu. Kemudian wanita itu tiba-tiba muncul. Dia mendengar perbualan mereka berdua dengan jelas, tetapi dia berkata dia sentiasa seorang wanita. Nama tidak pernah ditukar, sehingga kawan saya pergi. Dia duduk di atas doktor, memandang lelaki yang dikatakan hilang selama 6 tahun itu. Saya mempunyai rancangan baru dalam fikiran. Mereka berdua bersiap sedia untuk memanaskan badan pada waktu petang. Dia membuat alasan untuk turun ke bawah untuk mendapatkan minyak pelincir. Malah, dia diam-diam memasukkan pistol ke dalam bagnya, kemudian kembali ke bilik. Doktor masih tidak sabar untuk melepaskan dirinya, tetapi detik seterusnya, tembakan itu menyedarkan pengasuh di tingkat bawah. Dia meluru masuk ke dalam bilik doktor, tetapi yang tinggal di hadapan saya hanyalah mayat doktor. Dia mengangkat pistolnya dan melihat sekeliling. Pada masa ini, tetapi nasibnya tidak reda. Dia melarikan diri semalaman dari tempat di mana dia telah diharamkan selama 6 tahun. Dalam sekelip mata, saya tiba di kedai pakaian ibu saya. Dia menerangkan kepada ibunya apa yang berlaku selama ini, tetapi ibu saya tidak percaya. Wanita yang memakai sket bunga di hadapan saya adalah anak saya.